POV sebelum puasa. Bro, maghrib masuk pukul apa Alamak, tak tahu doh. Sorry lah. Semasa puasa. Bro, maghrib masuk pukul apa Tapi tak apalah, mungkin kau tak tahu kot. Tak pasal, sorry dulu. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Aku tahu bila waktu maghrib masuk. Macam mana kau tahu? Macam mana aku tahu? Dengan mengambil kira jarak antara bumi nak ke matahari dan juga kelajuan bumi yang bergerak mengelilingi matahari di atas paksinya dengan kelajuan sebanyak 107,000 km per jam. Terlalu kompleks. Ataupun lebih spesifik dalam lingkungan 29.78 km sesaat. Dan ambil juga kira tentang kelajuan angin yang berada dekat bumi. Apabila cahaya matahari turun memancar terkena pada objek mengeluarkan bayang-bayang, maghrib ni akan masuk bila matahari dah hilang sepenuhnya daripada horizon dia. Nak tahu lagi fun fact yang menarik pasal aku? Aku hafal masuk waktu maghrib untuk setiap hari dekat bulan ni, daripada awal sampai akhir. Kau tahu? Hafal untuk kawasan aku ni, iaitu menandakan pukul 7.28 malam. 7.28. Macam mana aku tahu? Senang. Sebab aku hafal. Ataupun kau boleh download je apps, boleh tengok waktu solat sini. Bro, kau kena pergi berubat bro.